Sis, melampau budak robot tadi. Tak apa, tak apa. Dah, sekarang korang terimalah yang ini pula. Yeah! Go, Ayo, bos! Go, 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 go! Go, bos! Ya, korang dah menang ke? Rosita, bersedia dengan kenderaan masing-masing. Jom! Rosita, sedia! Sedia! Aku nak jadi besar juga. Ya. Bebas stereo. Ya, ya, ya. Apa? Ya. Apa musnah dulu? Rosita, hapuskan rasa bising tu. Memekak je. Sembang lebih lah dia tu. Apa salah aku pula? Kau lah diam. La 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 la. La 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 la. Suka hati aku lah nak memekak. Kau boleh diam sajalah. Xenochip, berikan kuasa kepada Robosaur. Aduh, sikit lagi nak menang. Tapi tak apa, air di cincang tak akan putus. Era, kau pergi bantu Haji John aku. Apa kena-mengena dengan peribahasa tu, Alah, tengah main game online ni, bos. Tak boleh pause lah. You have slain an enemy. Kau tak
jangan. Maaf, bos. Maaf. Ui. Oi, Kokoro. Kau pasangkan satu lagu untuk aku. Baik, bos. Bos nak saya putarkan lagu apa untuk hari ni? Si River apa lagi? Alamak. Alamak. Janganlah macam ni, bos. Tahniah kerana berjaya kamu menyelamatkan bandar Zaitana ini. Terima kasih pada kamu semua. Sama-sama, Zeno Chip. Apa guna ada superhero macam kami kat bandar ni? Kalau tak boleh nak bantu. Fuh, leganya. Kalau tak, macam mana bunyi ni memang buat kita sakit telinga. Itulah, nasib baik tak jadi pekat macam Bipop. Aduh. Wah, bukan main lagi kau Sesekali, apabila sunyi membuatkan kita rasa aman dan tenang, jiwa pun rasa tenang sekali. Oh, maksudnya jiwa aku tak tenang lah ya? Mana ada? Orang cakap je lah. Mana tu? Teruskanlah bahan ni, Eli. Kita orang support. Bagus semua. Semangat kerjasama dan berpasukan membuatkan kamu hebat. Terus berusaha, Robosita. Go, Robosita, go! Robosita, go! Hai kawan-kawan. Macam mana dengan episod kali ini? Suka tak? Kenapa macam suka tu? Macam tu lah kawan-kawan. Pencemaran budi ni memang sesuatu yang buatkan kita dan saya sedang menyakitkan telinga. Betul tak? Sebab itu kawan-kawan, jangan kita sesekali membuat sesuatu yang tidak disenangi oleh orang di sekeliling kita ya. Lagi satu Ellie nak pesan buat kawan-kawan yang suka mendengar lagu menggunakan handphone tu. Jangan kuat-kuat sangat tau. Tak elok untuk telinga kita. Okey kawan-kawan, jaga diri dan kesihatan ya. Baiklah, jangan lupa tahu untuk episod akan datang. Kekal setia bersama kami ya. Sampai jumpa lagi.